Ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Kulit dia pun nampak, Ustaz boleh nampak dia punya tak lekat dengan kulit. Assalamualaikum. Adik, Masya Allah. Comelnya. Masya Allah. Bang, apa khabar? Sihat bang? Ya, Ustaz. Sihat bang. Allahu Akbar bang. Sabar banyak bang. Masya Allah. Bang. Jauh dah tu. Jauh Ustaz. Itulah. Ya. Sejarah. Tak apa bang. Allah Akbar. Bang. Alhamdulillah rezeki. Sihat bang. Allah. Allah. Masya Allah jumpa lah. Allah sayang. Pujian abang, Masya Allah. Pujian Allah Okey. bagi. Okey, baik. Jumpa kita Ustaz. Jom. Adik, ya Allah, macam Mak Saleh yang buka. Ya Allah, berbalut ah. Biji macam anak saya masa kecil tu. Ya Allah, Masya Allah. Nah, nampak ni apa ni? Umar Nampak Arwah tak? Ni apa ni? Maruah mak. Ni apa ni? Siapa duduk? Ya Allah kak, teruknya kak. Teruknya kak, ya Allah. Comel ya. Jumpa masuk tak? Jumpa masuk tak? Allah Aina. sayang. Nah, Wan. ni untuk Aina. Masya Allah. Ni anak, Masya Allah anak baik Nah. ah. Masya Subhanallah. Allah. Nama apa? Ni. Nama Ni apa? coklat ada. Malu. Semua ada ni. Mikael. Nampak? Masya Allah Masya Mikael. Allah. Ni bang, Masya Aina. Allah. Anak disayangi ni ya. Mikael. Allah, dikasihi. Ini siapa nama? Aina Aina. ni ha, inilah Aina lah. Cantik Aina ha. Anak baik. Anak solehah. Dia jadi Ni macam dah tu. pernah operation dah jadi ni dulu. 3 tahun dah. Doktor kata apa? Tangan ni, tangan Doktor ni. kata apa? Doktor kata dia memang ni kira diagnose epidermolysis bullosa, tapi type recessive dystrophy. Dia ada banyak type kan tu. Oh, Ada junctional, simplex, Pasal perawatan ni doktor kata kalau macam ni. dressing Ustaz. dressing Oh, je, ya? cuci je. Maknanya dressing buka, cuci je tu je lah. Sebab waktu buka tu pun akan koyak juga. Macam hari tadi buat dressing. Dia tak ada rawatan-rawatan apa kan? Tak ada Ustaz. Oh, yang Ah, paling suka subjek apa? Subjek apa kakak Subjek suka? apa suka? Sains ke, Melayu Matematik ke? Oh, suka matematik. Masya Allah. Besar nanti nak jadi apa cita-cita kakak? Oh, Nak jadi ustazah. Masya Masya Allah. Terharu Allah. dengar. Allah, Sedih Allah, pula Allah. kita dengar. Ya. InsyaAllah. Allah maha baik dik. InsyaAllah boleh jadi ustazah nanti. Tapi bila abang cakap apa yang kuatnya orang rumah kan. Betul. Memang betul abang. Macam sama macam saya. Saya dulu ceramah kan. 3 ceramah satu hari. Memang tak melekat kat rumah. betul. Memang orang rumah lah. Sampai tahap Dia tu. pun Orang dah 11 tahun orang kata kan. Masih lagi macam ni lagi. Kadang dia struggle juga. sebenarnya orang rumah kita yang kuat kan. Sebenarnya. Cuba kan. Sebelum ni ada tak history yang orang macam ni tiba-tiba kio? Keluarga tak ada. Kio. Bukan Oh, keluarga yang bang. kio Maksudnya tak ada kio lagi. kat Malaysia. Tak ada lagi. Luar negara tak ada kak? Luar negara pun tak ada. Oh doktor kata memang tak ada. Singapura ke? Sebab yang ada 2 orang Europe Malaysia yang ke? pergi Australia tu pun dah tak ada lagi. Dia tak ada lagi yang cure sama sekali. Sebab dia orang pun 4 tahun kajian kat sana. Oh. Masih Kan ada biasa kan macam kalau anak macam ni kan ada orang bawa duduk luar negara yang buat-buat tu kan. Yang betul. Australia kan yang buat tu. Dia pergi Australia pun 4 tahun tak ada lagi. Oh. Kita ada beberapa lapisan kulit kan. Dia ada beberapa lapisan kulit tu dia orang tak ada. Oh, tak ada. Oh. Dia orang tak ada. Sebab tu kulit dia mudah luka, mudah. Kalau Dah koyak. nyamuk gigit sikit pun dah. Dah gelembung dah. Terus Oh dah gelembung. Allah. Tu kalau adik hang tu dia jatuh kan. Koyak. Tu koyak. Kalau budak lain tak koyak, hari buat lebam sikit. Iyalah. Jatuh koyak dia bangun balik main balik. Adik nama apa ni? Adik? Mikael. Senyum. Okey. Ni. Angin ke? Baik. Setakat ni akak dengan abang dapat bantuan apa? Setakat ni JKM dengan MAID Majlis Malaysia Perak lah. Okey. Alhamdulillah dapat itu. Dua dapat lah. Alhamdulillah. Tak ada banyak. Aina kat mana? Kat sekolah okey? Kawan-kawan semua okey? Semua okey. Tak ada kawan-kawan, tak ada ejek-ejek ke? Tak ada. Tak ada. Sajalah saya nak tanya akak lah, kan? Apa kekuatan akak enggak? Kekuatan maksudnya sampai tahap ni yang boleh sabar, kekuatan tu daripada mana? Tu dah 10 tahun kan rasa keberat lah. Kuat dia kuat. Dia sebab dia kuat kan. Ada je hari saya down kan. Ada. Yang ni lah ambil alih pula. Biasa ada. Kadang-kadang terpaksa tapi awak pergi keluar dulu. Pergi mana-mana. Sekali jalan keluar dulu.
Lepas tu dia lari balik Penang sekejap. Apa? Lari balik Penang. Oh. Dah stres sangat kata. Aku beritahu lah kata. Kita kan manusia kan. Iyalah, Saling betul. faham kan. Sebutan Allah tu tak berhenti lah buat waktu mandi. Ya. Allah, Allah, Allah. Ya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Kulit dia pun nampak Ustaz boleh nampak dia punya tak lekat dengan kulit. Syukur sangatlah ada orang yang berbesar hati untuk sponsor kita punya ziarah kasih yang pertama ni. Untuk pengetahuan Aina, ini ziarah kasih yang pertama. Ustaz Tidur, Ustaz Ibit, kami buat kali pertama lah ni. Dan Alhamdulillah ada satu syarikat, saya pun terperanjat juga. Syarikat ni punya ada syarikat sabun yang besar, syarikat Bumi Putra dekat Shah Alam. Jasmine 7. Jasmine 7. Ustaz mention tadi. Mention tu kan, Jasmine 7 tu. Dan dia berusaha hati untuk sponsor kita punya program kita ni. Alhamdulillah. So kita ada sikit sumbangan abang. Yang hari Dan ini yang itu pun Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Baru dia buat dua abang pun ni baru ni. Jadi ada sikit untuk abang. Ustaz mention. Lepas tu nanti saya akan letakkan abang punya QR sebab rakyat Malaysia ni memang dia nak tolong orang-orang macam ni kan, dan kita pun akan terus letakkan abang punya QR lah. Maksudnya nanti rakyat Malaysia boleh terus direct. Sebab diorang ni saya didik diorang paling kurang kita bagi seorang RM1. RM1 ni kita nampak macam kecil pandangan kita, tapi di sisi Allah kita tak tahu. Mungkin sebab RM1 ni Allah tak nak masukkan kita dalam syurga kan. Kita cuma nak kebaikan. Sekarang masih lagi dia masuk. Masih ada kan? RM1 sen je, betul. Alhamdulillah. Saya gembira bang. Terus masuk kat akaun abang. Selesai. Ada sabun ni tak ada pengawet dan juga halal. Ada halal. Kita jarang dengar sabun-sabun ni ada halal, tapi alhamdulillah memang ada halal. Dia ada macam-macam, sabun baju, sabun kereta semua ada. Sabun apa lagi sabun lantai semua ada lah. InsyaAllah. Untuk abang. Dia Tuan Osman nama dia. Tuan Osman sampaikan salam. InsyaAllah. Syekh Sa'ad Al-Khandahlawi, orang tanya dia kenapa ujian berat menimpa saya tak berhenti-henti. Macam ni mana berhenti pada lahir sampai sekarang kan? Kenapa saya? Syekh Sa'ad kata soalan tu pun sebenarnya, soalan yang ditanya tu pun salah. Sebab ujian menimpa ni hanya kerana anugerah daripada Allah. Bukan kenapa menimpa saya. Allah anugerahkan Aina ujian yang dulu Allah cuma anugerah pada Rasul-Rasul. Aina selalu belajar Rasul ada berapa? Ada belajar kan 124,000 Nabi. Yang kita wajib tahu ada berapa? 25. Jadi semua Nabi-Nabi Rasul yang Allah sayang, semua ditimpa ujian-ujian dan sakit-sakit yang berat. Tak ada satu Nabi pun dalam 124,000 ni Aina, 124,000, tak ada satu Nabi pun yang tak ditimpa ujian yang berat. Tak ada satu pun. Maksudnya memang syarat untuk tanda Allah cinta, terima puan, abang, adik, anak-anak ni ialah dia beri ujian yang berat. Anaknya, mak, ayah, keluarga. Maksudnya keluarga ni telah diterima oleh Allah. Tapi kita memang takkan faham macam tu. Ya Allah, biar akulah ya Allah yang sakit, yang mati pun tak apa, jangan anak aku. Tapi tahu tak apa dia? Allah sayang kat kita. Allah yang baik tu Maha melihat, dia sedang tengok Aina sekarang. Allah Aina tengah tengok Aina. Dia sangat sayang kat Aina. Tapi Aina kena rasa ceria Aina rasa kuat. Siapa sayang Aina? Allah. Aina kena kuat. Aina juga kena bagi semangat kat Mikail nanti dia besar. Kita ada siapa? Ada Allah. Aina tak kurang apa-apa pun. Sebab Aina kenal Tuhan, kenal Allah. Itu yang paling berharga atas dunia ni. Itu doa sikit Aina doa mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Kau lah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kau Tuhan yang Maha Adil, Maha Bijaksana. Kau Maha Tinggi, Maha Mulia. Kau Raja kepada segala raja. Kau yang berkuasa atas segala sesuatu. Kau yang Maha Besar. Kau yang Maha Baik, tak berhenti buat baik pada kami. Kau yang Maha Baik, tak berhenti buat baik pada kami. Kau yang sangat sayang kami. Tidak ada sesiapa pun yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Wahai Allah, tak ada siapa pun pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Kami tahu Engkau sangat sayang keluarga ni Allah. Kami tahu Engkau sangat sayang keluarga ni Allah. Kami tahu Engkau sangat sayang keluarga ni Allah. Teruslah pimpin keluarga ni. Kabulkan doa mereka, jaga mereka ya Allah. Kau sangat sayang keluarga ni Allah. Wahai Allah, Kau sangat sayang keluarga ni Allah. Nabi Muhammad SAW pasti juga sangat sayang keluarga ni Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi, Kau bilah keajaiban buat keluarga ni Allah. Kabulkan doa-doa mereka ya Allah.
terimalah kami semua ya Allah. Terimalah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bye.